Hello? Hello. Hello. Hello, Asla. Kau kat mana? Kenapa batuk-batuk ni? Dah, aku nak... Banyak sangat berasap. Bukan, aku nak minta tolong ni. Apa dia? Kenapa? Tak, kereta... Pergi klinik ke? Bukan. Aku dah sihat dah. Kereta ni pula buat masalah. Kereta buat masalah. Dia jam tengah-tengah jalan. Aku nak on pergi KL ni. Boleh pula dia mati dekat tepi highway ni. Sebab tak bawa aku sekali. Patutlah jam. Tak highway mana ni? Highway Max. Dengan siapa? Dengan siapa? Okey ke tak? Aku sendiri je ni. Aku nak minta tolong ambil kalau boleh. Kereta ni aku nak towing nanti. Towing dah panggil belum? Dah, aku dah... Towing sekali. Tak. Aku dah call towing dah tadi. Aku nak kau datang ambil aku je. Sekarang? Sekarang boleh tak? Kesiannya kau. Boleh je sebab aku pun baru nak keluar. Oh, kau nak keluar juga? Okey lah, ngam lah tu. Kau singgah aku dekat... Nanti aku send kau location. Tapi, sekejap. Nanti kau send location sebab tu ETA berapa. Nanti kau tunggu lama pula. Okey. Aku send kau location. Tapi okey ke tak? Okey je. Ada apa. pokok tak? Tak apa, okey je. Aku tunggu dalam... Kita dulu lah bawa pokok dulu yang berangin-angin. Tak, aku duduk dalam kereta je ni. Buka pintu. Tepi jalan sangat ke? Tepi jalan sikit lah. Tepi jalan sikit. Ni kat kereta kau ada yang segitiga tu tak? Bagi orang aware lah ada kereta mati. Kalau kereta laju ke apa ke. Nanti aku check. Kalau ada aku keluarkan. Tak betul nak tepi lagi ke kereta? Bahaya tu tepi jalan. Nanti aku... Okey je ni, okey je. So kau datang lah ni? Datang, dia sudah kereta mati. Okey. Pula tu. Okey. Aku tunggu sini ya. Tapi kejap tau. Sorry kalau lambat. Okey. Tak apa. Okey. Send location sekarang. Live location lah. Senang nak trace kat mana. Okey. Ini aku malas ni. Ini aku tak tahu sudah mau cakap macam mana.